tanda-tanda awal kena stroke. Mnemonik penting, pesanan penting yang kita kena tahu kalau stroke dan sebagainya. So, semalam saya dapat ziarah salah seorang sahabat saya, Ustaz Zarifi. So, Ustaz Zarifi dia baru diuji dengan penyakit stroke beberapa hari yang lepas, dan dia sekarang masuk di hospital lah. So, semalam saya visit dia, Alhamdulillah Ustaz Zarifi cakna pasal benda ni dan dia dapat rawatan dengan cepat. Okay, so dia ada mnemonik dia adalah BEFAST, BEFAST. Ini penting kita kena tahu, keluarga kita kena tahu, sebab kita kena mulakan rawatan dengan cepat. Rawatan cepat dalam masa beberapa minit tu pun boleh menyelamatkan nyawa, boleh menyelamatkan kita daripada kena komplikasi yang lebih teruk, yang kecacatan kekal dan sebagainya. So, sangat penting. Okay, yang pertama B, so BEFAST. So B yang pertama adalah balance. So maknanya kalau tiba-tiba kita hilang balance, tak boleh nak berdiri dengan betul, kita rasa hilang balance, kita berdiri kita tak selesa, kita rasa macam pusing, rasa macam nak jatuh. So balance, hilang balance. Kemudian E untuk eye. So eye, penglihatan kita, tiba-tiba penglihatan kita terutama sebelah nampak, sebelah kurang nampak, dah dikabur ataupun tak nampak. So kalau jadi macam tu, mungkin tanda awal kita kena stroke. F, so BEF. F ni facial asymmetry. Kalau muka kita sebelah nampak herut, sebelah nampak, contohnya kita angkat ni kan, dua-dua angkat kan, so sebelah tak boleh angkat, saya tak kerti nak buat, so sebelah tak boleh angkat, muka, hidung semua nampak sengit sebelah. So itu mungkin tanda awal kita kena stroke. BEF. Lepas tu A ni arm, tangan kita. So kalau tangan kita, kaki kita sebelah dia tak boleh bergerak atau kurang atau lemah, sebelah saja lemah, sebelah saja tak boleh nak bergerak, so mungkin tanda awal kita kena stroke. Kemudian S adalah speech jadi slurred speech, jadi telor, cakap tu daripada kita boleh sebut satu-satu jadi telor bercakap, tak boleh nak sebut dengan betul sebab lidah kita tak boleh nak gerak dengan betul, mulut tak boleh nak bergerak dengan betul, pipi tak boleh nak bergerak dengan betul, so jadi slurred speech. So kalau cakap jadi telor, mungkin adalah tanda awal kita kena stroke. Dan T yang last sekali kan, BEFAST, BEFAST. T yang terakhir adalah time. So the moment kita nampak ada tanda-tanda macam ni, walaupun satu, walaupun dua, ada tanda-tanda BEFAST ni, dengan segera. Timing tu sangat penting. Kena bawa ke hospital dengan segera. Bawa ke klinik tengok kalau BP tinggi boleh kontrol, dan cepat-cepat bawa hospital, sebab kalau kita dapat awal, ada ubat yang kita boleh bagi untuk cegah daripada kena komplikasi yang lebih complicated, dan dia boleh menyelamatkan nyawa. So timing sangat penting. So balance, eye, vision kita, facial asymmetry, arm, speech dengan time. So selamat beramal insya-Allah.